korang, Nabi pernah suruh hancurkan satu masjid. Kisah ni berlaku apabila ada sebuah masjid yang hendak dibina berdekatan dengan Masjid Quba. Tanpa pengetahuan Nabi, sebenarnya masjid tu dibina oleh golongan-golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Masjid tu setelah dibina di atas arahan seorang paderi yang benci kepada kejayaan Islam. Akhirnya terbinalah sebuah masjid yang dipanggil sebagai Masjid Ad-Dirar. Masjid ni digunakan sebagai markas kepada geng-geng munafik ni untuk berkomplot dan juga membuat rancangan. Dan sebelum pergi ke perang Tabuk, diorang ni telah menjemput Nabi untuk solat dalam tu. Tapi on the way balik daripada perang Tabuk, Allah telah wahyukan kepada Nabi melalui surah At-Taubah ayat 107 sampai 110. Jadi disebabkan arahan tu, Nabi terus mengarahkan sahabat diorang untuk hancurkan dan membakar masjid tu. Jadi sampai sekarang masih ada lagi kesan peninggalan Masjid Dirar tu. Pengajarannya rambut sama hitam tapi hati siapa yang tahu.